Hey, what's up guys? Welcome back. Semalam aku bagi korang satu resipi je untuk korang rest. Tapi hari ni kita kena kejar balik syllabus sebab dah left behind dah. So kita nak buat honey barbecue chicken tender. Senang saja. Korang ambil satu cawan tepung bestari, campurkan dengan air bagi dia basah macam ni, dan baru kita salutkan dengan isi ayam ataupun chicken tenders ni. Lepas tu kita salutkan dengan tepung bestari yang kering pula. So yang basah salutkan dengan yang kering, baru kita goreng. Goreng pun sampai lada cantik golden brown hello macam ni. Okay, next kita nak buat dia punya coating. Senang saja. Ambil satu sudu serbuk paprika, tambah satu sudu serbuk cayenne, and then tambah setengah sudu chili flakes, setengah sudu garlic powder dengan satu sudu brown sugar. Lepas tu korang ambil minyak goreng ayam tadi yang panas-panas tu, make sure betul-betul panas kan, kacau semua, and pergi supermarket. Yang ni aku kena minta maaf siap-siap, and cari sos barbecue. Sebenarnya sos barbecue tu ada kat sebelah sos plum hari tu, maaf tak bagi tahu awal. Lepas tu tambahkan setengah sudu madu ataupun honey. Kuah dia akan keluar pekat macam ni tau. So susah sikit dia nak coating, tapi tak apa, gaul je sepati jadi macam ni lah. Okay, untuk sos putih sama juga, korang ambil 3 sudu fresh yogurt, and then campurkan dengan 3 sudu QP mayo. Lepas tu nak bagi masam sikit, perahkan lemon sikit, lepas tu masukkan black pepper, 2 ulas bawang putih yang dari tumbuk hancur, and then masukkan garam sikit. Okay, kacau-kacau siap lah. Actually resipi chicken tender ni sama macam last year, cuma kita upgrade sikit, kita tambah barbecue sauce and also honey kat dalam. Dia akan dapat rasa smoky barbecue tu dengan manis daripada madu tu, and trust me, lagi sedap daripada last year. Tadi kalau korang tak jumpa barbecue sauce tu, tak apa, boleh maintain macam last year pun dah cukup sedap. Okay, selamat mencuba. Korang nak buat yang tahun lepas tu sedap, yang ni pun sedap juga, lagi sedap. Boleh try nanti. Okay, selamat mencuba.